Bayangkan ini, di bawah kaki kamu, jauh di dalam perut bumi, ada tenaga yang cukup panas untuk melelehkan besi. Dan Indonesia, negara kita, sedang duduk di atas salah satu simpanan tenaga itu yang paling besar di seluruh planet ini. Bukan sedikit, bukan sederhana, tapi cukup untuk menerangi seluruh rantau ASEAN. Jadi kenapa lampu kita masih padam masa hujan lebat? Kalau kamu sedang mendengar video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Kawan aku dari Malaysia cakap, channel ini tak akan dapat 100 subscriber pun sebab dia kata orang Indonesia tak support sesama sendiri. Tapi aku percaya, cerita macam ni, cerita tentang negara kita sendiri, layak untuk didengar seluas-luasnya. Kalau kamu rasa video ni bermanfaat, tekan subscribe sekarang. Kita buktikan sama-sama bahawa orang Indonesia memang saling sokong. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan biasa. Kita duduk di atas cincin api Pasifik, the Ring of Fire, sebuah laluan gempa bumi dan gunung berapi yang mengelilingi lautan Pasifik. Ada lebih dari 130 gunung berapi aktif di Indonesia. Itu bukan bencana semata-mata, itu adalah kuasa. Setiap gunung berapi yang aktif itu membawa serta satu hadiah yang kebanyakan orang tak sedar, panas bumi, atau dalam bahasa ilmiahnya, geothermal energy. Dan ini bukan sekadar teori. Indonesia memegang kira-kira 40% daripada seluruh simpanan panas bumi di dunia. 40%. Bayangkan, kalau ada 10 orang dalam bilik dan 4 daripada mereka memegang hampir semua duit. Itulah posisi Indonesia dalam peta tenaga panas bumi global. Tapi sekarang, mari kita jujur. Kita tahu kita kaya. Masalahnya, kita tak menggunakannya. Pada tahun 2023, kapasiti terpasang tenaga panas bumi Indonesia hanya sekitar 2,400 megawatt. Bunyi besar? Tunggu dulu. Potensi sebenar kita dianggarkan mencapai 23,000 megawatt lebih. Maknanya kita baru guna dalam lingkungan 10% sahaja daripada apa yang ada. Seperti kamu ada kereta sport Ferrari di garaj, tapi kamu pilih naik basikal ke tempat kerja setiap hari. Kenapa ini penting? Sebab sementara kita biarkan potensi itu tidur, kita masih bakar batu bara. Pada tahun 2022, lebih dari 60% elektrik Indonesia masih datang dari bahan bakar fosil, terutama batu bara. Kita ada alternatif yang bersih, yang boleh diperbaharui, yang dah siap ada dalam tanah kita sendiri. Tapi kita masih pilih jalan yang kotor dan mahal. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu fikir ini semua cerita buruk, inilah bahagian yang menarik. Indonesia sebenarnya sudah jadi nombor 2 di dunia dalam penghasilan tenaga panas bumi selepas Amerika Syarikat. Kita dah lepasi Iceland, New Zealand, Filipina. Kita bukan pemain baru. Kita dah ada teknologi. Kita dah ada pengalaman. Kita cuma belum berlari dengan laju yang sepatutnya. Cuba kita tengok siapa yang dah buktikan ini boleh berjaya. Wilayah Sumatera Utara, khususnya kawasan sekitar Danau Toba. Di sana ada ladang panas bumi Sarula, salah satu ladang panas bumi terbesar di dunia dalam satu kontrak. Kapasiti dia 330 megawatt. Cukup untuk memasuk tenaga kepada lebih dari 1 juta rumah tangga. Dan ia beroperasi dengan bahan bakar dari perut bumi, bukan dari import minyak atau batu bara yang harganya naik turun ikut kerenah pasaran dunia. Ini yang membuatkan panas bumi berbeza daripada tenaga solar atau angin. Tenaga solar bergantung pada matahari. Kalau mendung seminggu, ada masalah. Tenaga angin bergantung pada angin. Kalau tak berangin, tak ada tenaga. Tapi panas bumi, ia beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hujan ke, ribut ke, gelap ke, ia tak kisah. Ia reliable, ia konsisten. Seperti pekerja yang tak pernah ambil cuti sakit. Dan dari segi kos jangka panjang, ini yang orang selalu terlepas pandang. Memang betul, kos pembinaan loji panas bumi itu tinggi di awal.
kena gerudi jauh ke dalam bumi, kena buat kajian geologi yang mendalam. Kena bawa masuk pakar-pakar dari seluruh dunia. Boleh mencecah berbilion-bilion rupiah untuk satu projek. Tapi selepas semua itu selesai, kos operasinya sangat rendah. Bahan bakarnya percuma. Bumi yang bayar bil elektrik tu. Bandingkan dengan stesen kuasa batubara. Kena beli batubara setiap bulan. Harga batubara naik, kos tenaga naik. Harga minyak dunia melambung, rakyat yang tanggung. Dengan panas bumi, selepas infrastruktur siap, kamu dah lock in harga yang stabil untuk 30, 40, 50 tahun ke depan. Sekarang bayangkan ini dalam konteks yang lebih besar. ASEAN ada lebih dari 680 juta penduduk. Kebutuhan tenaga rantau ini terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perindustrian dan urbanisasi yang pesat. Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, semua negara ini sedang lapar tenaga. Dan Indonesia duduk di tengah-tengah rantau ini, memegang kunci kepada sumber tenaga yang boleh membekalkan keperluan semuanya. Ini bukan hyperbola. Para penyelidik dari berbagai institusi antarabangsa telah menganggarkan bahawa jika Indonesia mengembangkan potensi panas buminya sepenuhnya, lebihan tenaga yang dihasilkan boleh dieksport ke negara-negara jiran melalui rangkaian grid yang saling berhubung. Bukan batubara, bukan gas, tenaga bersih, hijau dan boleh diperbaharui. Tapi sekarang datang soalan yang kamu mungkin dah terfikir sejak tadi. Kalau memang semua ni bagus sangat, kenapa kita tak buat lagi cepat? Kenapa baru 10% yang digunakan? Jawapannya ada beberapa lapis. Pertama, geografi. Indonesia tu 17,000 pulau. Tempat simpanan panas bumi yang paling kaya seringkali terletak di kawasan yang jauh dari bandar besar, di hutan-hutan pedalaman atau di kawasan yang sensitif secara ekologi. Nak bawa infrastruktur ke sana bukan senang, bukan murah. Kadang-kadang ada konflik dengan komuniti tempatan yang risau tentang impak kepada tanah adat mereka. Kedua, risiko eksplorasi. Nak tahu sama ada sesebuah kawasan tu betul-betul sesuai untuk loji panas bumi, kena gerudi dulu. Dan menggerudi itu mahal. Kalau dah belanjakan ratusan bilion rupiah untuk gerudi, ada kemungkinan hasilnya tak seperti yang diharapkan. Pelabur swasta takut ambil risiko sebesar ini tanpa jaminan pulangan yang jelas. Ketiga, saingan dengan subsidi bahan bakar fosil. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia mensubsidikan bahan bakar fosil. Ini menjadikan harga tenaga dari batu bara kelihatan lebih murah secara artifisial, sehingga tenaga panas bumi nampak mahal berbanding. Padahal kalau kira kos sebenar, termasuk kerosakan alam sekitar dan kesan kesihatan, panas bumi jauh lebih murah. Tapi perubahan sedang berlaku dan inilah bahagian yang buat aku excited. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun kebelakangan ini dah mula serius. Ada beberapa langkah konkret yang dah diambil. Pertama, pengurangan risiko eksplorasi. Kerajaan dah wujudkan skim di mana kos eksplorasi awal ditanggung sebahagiannya oleh negara, mengurangkan risiko yang terpaksa dipikul oleh pelabur swasta. Ini direct answer kepada masalah terbesar yang menghalang pelaburan. Kedua, penyederhanaan prosedur perizinan. Salah satu aduan utama pemaju projek panas bumi adalah birokrasi yang panjang dan berliku. Ada kes projek yang ambil masa bertahun-tahun semata-mata untuk mendapatkan semua kelulusan yang diperlukan. Pembaharuan sedang dilakukan untuk mempercepatkan proses ini. Ketiga, penetapan sasaran ambisius. Indonesia telah menetapkan sasaran untuk mencapai 23 gigawatt tenaga panas bumi menjelang tahun 2060 sebagai sebahagian daripada komitmen net zero mereka. Ini bukan angka kecil, ini transformasi total. Dan bila kita bercakap tentang transformasi,
ada satu perkara yang jarang disebut orang. Pembangunan industri panas bumi bukan sekadar tentang tenaga. Ia tentang penciptaan pekerjaan. Ia tentang pembangunan kapasiti tempatan. Ia tentang memastikan bahawa teknologi dan kepakaran yang dibangunkan untuk projek-projek ini kekal dalam negara, bukan sekadar keuntungan yang mengalir keluar ke syarikat asing. Bayangkan, komuniti di kaki Gulung Semeru atau sekitar Danau Toba, kawasan yang selama ini mungkin terpinggir dari arus pembangunan ekonomi, tiba-tiba menjadi pusat kepada industri tenaga yang bernilai berbilion dolar. Anak-anak tempatan yang belajar kejuruteraan geothermal, teknisi-teknisi yang dilatih untuk menyelenggara loji-loji canggih, pengusaha-pengusaha tempatan yang menyediakan perkhidmatan sokongan. Ini bukan sekadar projek infrastruktur. Ini adalah enjin pembangunan wilayah. Dan ingat, tadi aku sebut tentang ekspor tenaga ke ASEAN? Cuba fikirkan implikasi geopolitiknya. Kalau Indonesia menjadi pembekal utama tenaga bersih kepada rantau ini, ia bukan sekadar perniagaan. Ia adalah kuasa diplomatik. Negara yang bergantung kepada tenagamu adalah negara yang perlu menjaga hubungan baik denganmu. Ini adalah leverage strategik yang tidak ternilai dalam hubungan antarabangsa. Malaysia sebagai contoh, sudah mula berbincang tentang kemungkinan import tenaga boleh baharu dari Indonesia. Singapura yang kepadatan penduduknya tinggi dan tanahnya terhad untuk panel solar sedang aktif mencari sumber tenaga hijau dari luar negara. Ini bukan mimpi jangka jauh. Ini perbualan yang sedang berlaku sekarang. Kita kembali ke soalan asal. Kenapa lampu kita masih padam masa hujan lebat? Jawapannya, bukan kerana kita tak ada sumber. Bukan kerana teknologinya tak wujud. Ia kerana kita masih dalam perjalanan. Perjalanan yang memang lambat, memang berhalangan, tapi ia bergerak ke arah yang betul. Dan kalau kita buat betul, dalam masa 20 hingga 30 tahun dari sekarang, Indonesia bukan sekadar negara yang mempunyai simpanan panas bumi terbesar di dunia. Kita akan jadi negara yang telah berjaya mengubah simpanan itu menjadi kuasa sebenar, kuasa tenaga, kuasa ekonomi, kuasa diplomatik. Itulah janji panas bumi Indonesia. Bukan sekadar tenaga percuma dari perut bumi, tapi masa depan yang lebih terang, lebih stabil dan lebih berdaulat untuk seluruh bangsa. Kalau video ini buka mata kamu kepada sesuatu yang kamu tak tahu sebelum ni, tekan like sekarang dan subscribe kalau kamu nak terus tahu cerita-cerita tentang kekayaan Indonesia yang selalu tersembunyi di bawah permukaan. Komen di bawah, apa yang paling mengejutkan kamu dalam video ini? Aku baca semua komen. Sampai jumpa di video seterusnya. Salam dari aku untuk Indonesia.